Rizky, bila kita bercakap tentang keadilan, keadilan ni bermaksud memberikan sesuatu. Apa maksudnya? Adakah kita berikan sama rata kepada semua orang? Bagi aku, keadilan ni bukan bagi sama rata kepada semua orang. Tapi keadilan ni adalah bila mana kita memberi sesuatu tu sesuai pada tempatnya. Maksudnya kita memberikan sesuatu tu selayaknya ke atas hak orang tu. Okay. Satu ciri-ciri, salah satu ciri pemimpin lah. Okay, ada satu lagi iaitu amanah. Amanah ni bermaksud kita bertanggungjawab terhadap tugas kita. Okay? Kalau tugas pemimpin tu dia perlu buat yang tu, dia kena buat yang tu. Sebab itu amanah dia. Amanah dia sebagai pemimpin. Dan ada satu lagi yang menariknya ialah setiap pemimpin ni, dia kena ada hubungan baik dengan manusia. Ataupun dalam bahasa Arab, kita panggil sebagai hablum minan nas. Iaitu hubungan baik sesama-sama makhluk ataupun manusia. Jadi, bila ada sifat-sifat ni, dialah pemimpin yang orang kata tergolong dalam 7 hadis Rasulullah. Iaitu pemimpin yang adil. Pemimpin yang berada di bawah naungan Allah. Pada aku, antara tiga-tiga tadi, keadilan lah yang paling penting sekali. Betul lagi? Ya, aku pun setuju juga keadilan. Sebabkan keadilan ni dia antara pemimpin dengan rakyat. Kalau amanah, dia dengan diri dia. Dan sebab tu Rasulullah juga ada sebut 7 golongan yang akan berada di bawah naungan Allah. Dan yang satunya adalah Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil.